Okay guys, total duit yang kita dah claim dekat dalam aplikasi hari ni dah lebih RM1,000. Tapi sebelum tu saya nak kongsi dulu dengan korang semua feedback terbaru yang ada orang share dekat saya. Ada yang dapat tebus RM50 dekat dalam aplikasi YouGov. Yang ini dia dah dapat tebus 2 kali. Lepas tu yang ini pula dia dapat tebus dekat dalam aplikasi LivePoint RM10. Yang ini dia dapat tebus RM10 dekat dalam aplikasi Share Party. Lepas tu dia ada tebus juga RM10 dekat dalam aplikasi Ipsos IC. Tapi kalau korang nak tengok lagi bukti-bukti pembayaran yang terbaru ataupun feedback terbaru, korang kena join dekat dalam saya punya group WhatsApp. Dan aplikasi yang saya nak kongsi dengan korang hari ni ada survey yang senang untuk korang jawab. Tapi sebelum korang nak jawab survey ni semua, korang kena dapatkan dulu tip dekat saya. Dekat dalam aplikasi ni ada survey jenis CPX. Kebanyakan yang saya dapat feedback, diorang berjaya jawab survey itu jenis CPX. Jadi kalau korang nak jawab survey jenis CPX ni, korang kena dapatkan dulu tip dekat saya guys. Korang boleh cuba, kalau berhasil nanti korang hantar feedback macam ni dekat saya. Tip yang saya nak bagi dekat korang ni, korang boleh pakai dekat semua jenis aplikasi dan juga website yang ada survey. Tapi kalau dekat dalam aplikasi yang korang main tu ada survey jenis CPX, korang try belajar jawab jenis CPX. Kebanyakan yang saya dapat feedback ni, semua diorang jawab jenis CPX ataupun BitLab. So aplikasi yang kita nak share dekat korang hari ni ada survey jenis CPX. Tapi aplikasi ni dia tak semua handphone support guys. Nak tahu aplikasi apa? Jom tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk join sekali dekat dalam group WhatsApp untuk dapatkan Money Pocket Touch 'n Go bulan ini punya guys. Okay, jom let's go. So guys, siapa yang nak cuba aplikasi ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni. Korang kena download dulu aplikasi ni dekat dalam phone korang. Lepas korang download nanti, korang kena daftar je macam biasa guna email. Lepas tu korang klik dekat bahagian Playtime Game. Okay, ini untuk korang yang tak pernah lagi main dekat dalam apps ni. Kalau dekat dalam aplikasi yang korang download tu tak ada keluar apps dekat bahagian sini, maksudnya handphone korang tak support. Ataupun korang kena tunggu dalam masa 2 minggu. Saya tak pastilah berapa minggu guys. Sebab memang ada setengah handphone diorang tak ada keluar apps dekat bahagian Playtime Game. Kunci utama dia dekat dalam apps ni. Okay, kita ajar dari awal kan, takut nanti korang pening pula. So dekat dalam apps ni, kalau korang nak dapatkan duit, korang kena ada coin. Korang kena kumpulkan coin. Tapi kalau korang yang baru nak main dekat dalam apps ni, sebelum korang nak buat task-task yang lain ni semua, korang kena buat dulu task dekat bahagian Playtime Game. Selagi korang tak download apps dekat bahagian Playtime Game ni, korang tak boleh nak buat task yang lain. Tapi macam saya bagi tahu tadi, tak semua handphone support aplikasi ni guys. Ada setengah handphone dia tak keluar apps dekat bahagian sini. Jadi kalau tak ada keluar apps dekat bahagian sini, korang tak boleh nak buat task. Bila korang tak boleh nak buat task, yang task bawah-bawah ni semua korang tak boleh nak buat. Kunci utama dia, kalau korang tak pernah lagi download apps ni, korang kena settlekan dulu task dekat bahagian Playtime Game. Kalau dah settle task dekat sini, baru korang boleh buat task-task yang lain. Baru survey dah akan buka. So nanti guys, kalau korang dah settlekan task dekat bahagian Playtime Game ni, baru korang boleh buat dia punya task-task yang lain untuk tambahkan lagi korang punya coin. Contoh task yang lain, korang boleh main skill ludo. Lepas tu korang boleh ajak kawan ataupun share korang punya link referral dekat kawan-kawan untuk dapat 20,000 coin dengan 10% commission. Tapi dekat dalam apps ni, kalau kita nak invite orang boleh, tak nak invite orang pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu korang boleh buat app task. App task ni sama je macam Playtime Game tadi. Korang kena download aplikasi, korang kena main game. Dan yang terakhir, korang boleh jawab survey. Macam saya bagi tahu tadi kan dekat awal video, paling senang kalau korang nak dapatkan point, korang kena belajar jawab survey. Dan survey pula korang pilih yang jenis CPX ataupun BitLab. Tapi sebelum korang nak jawab survey ni, korang kena dapatkan dulu tip dekat saya. Nanti saya bagi korang tips, korang boleh try follow. Kalau berhasil, korang hantar feedback dekat saya. Jadi kalau boleh nanti korang pilih survey jenis CPX. Jangan ambil yang tab survey ataupun BitLab. Paling senang lah korang ambil dulu yang CPX. Lepas tu korang boleh tengok video ataupun iklan untuk dapatkan coin. Itu sahaja task dekat dalam apps ni. So guys, kalau korang punya coin nanti dah cukup, korang klik dekat bahagian redeem ataupun dekat bahagian reward. Lepas tu korang pilih reward apa yang korang nak tebus. Kalau Touch 'n Go paling rendah korang boleh tebus 50 sen, RM2, RM10 dengan RM25. Kalau korang yang baru main, korang try dulu guna. Lepas tu korang tebus reward 50 sen. Kalau dapat berhasil masuk dekat dalam korang punya Touch 'n Go, korang hantar feedback dekat saya. Lepas tu korang boleh tebus RM2, RM10 dengan RM25. Cara nak tebus duit ni tak perlu letak nombor duit now. Masukkan nombor telefon korang yang korang daftar dengan Touch 'n Go, bukan nombor duit now. Okay, cara nak isi nombor telefon tak perlu letak 6 dekat depan. Contoh 0175810918. 6 tak perlu letak. So nanti korang tunggu dalam tempoh 24 ke 48 jam. Kalau dah berjaya masuk nanti, hantar feedback dekat saya. Selain daripada Touch 'n Go, korang juga boleh tebus Diamond Free Fire dengan Diamond Mobile Legend. Lepas tu ada UC PUBG. Okay guys, itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau nak tanya apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah video. Kalau korang nak cuba aplikasi-aplikasi yang lain, korang boleh tengok dekat channel saya, Buat Duit Tanpa Modal Channel. Ataupun korang boleh tengok dekat description video. Nanti saya letak senarai aplikasi video yang korang boleh tengok guys. Okay, kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum, semoga berhasil guys.